Kalian ada tak bilik air yang ada alas macam ni yang dah karat? Kalian boleh guna sabun badang karat kita ni tau. Memang boleh berseri balik. Okey, nampak tak? Nampak tak warna dia berbeza? Kak Feri try yang kat hijau ni pula. Nampak tak? Berus-beruslah sikit. Okey, ni bukan berus ya, ini penyapu. Kita spray dekat kita punya pemijak pelapik ni, pelapik bilik air ni. Okey, dengan badang karat sebab dia berpunca daripada air karat. So, bila punca air karat, dia pun jadi karat. So, Kak beri pakai hijau. Nampak tak? Beza dengan yang tu. Okey? Berbeza. Keluar. Karat-karat nampak tu? Hitam-hitam semua keluar. Yang ni hilang. Jadi bersih balik dengan sabun badang karat ni. So, kalian boleh cuba. Kalau kat rumah tu ada tempat pemijat yang dalam-dalam macam ni, kalian boleh try spray dengan sabun badang karat ni. Cuma dia bila yang ada alo-alo tu mungkin kalian kena berus. Boleh guna sabun badang karat. Beli sekarang untuk bersihkan alas pemijat kaki yang terkena karat. Yang penting kena karat. Kalau kena kuah kari tak boleh lah tau.